segar mawar dalam bangan jadi hiasan si anak darah. Pemanis kalam saya sembahkan awal billah pemuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, kenal ke tak cinta. Maka, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Mahfuzah binti Rizwan dan saya berumur 15 tahun. Saya belajar di Sekolah Mahat Al-Imam Asy-Syafi'i yang terletak di Jelapang Ipoh Perak. Kod sekolah saya ialah AFT 2001. Hobi saya ialah membaca buku dan memasak, manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel yang telah saya baca, iaitu Pada Subuh yang Membawa Putih. Buku ini ditulis oleh penulis wanita yang sangat saya kagumi dengan menggunakan nama pena Yaya Samad. Ia diterbitkan pada tahun 2023 oleh Mangosteen Publication Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 391 halaman bercetak dan 36 bab termasuk epilog. Buku ini dijual dengan harga RM37 di Semenanjung Malaysia dan RM40 di Sabah dan Sarawak. Buku ini mengisahkan tentang seorang remaja lelaki yang bernama Iskandar Zulkarnain atau dikenali sebagai Nain yang mengalami pendarahan fizikal dan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, trauma dan kekeliruan, menjadikan beliau seorang yang pendiam dan sukar mempercayai orang lain. Hanya ibunya Raudah menjadi satu-satunya tempat dia menumpang kasih dan perlindungan walaupun ibunya juga berada dalam keadaan yang lemah dan terikat dalam penderitaan rumah tangga. Keadaan mula berubah apabila Nain melanjutkan pelajarannya ke sekolah asrama penuh. Di sana, dia berkenalan dengan Fahim Lut, seorang rakan sebaya yang sangat memahami dan menjadi penyokong utama dalam hidupnya. Fahim bukan sahaja menjadi tempat Nain meluah rasa, malah berperanan sebagai penyembuh luka batin yang telah sekian lama berdarah. Namun begitu, hidup Nain tidak berakhir di situ. Dia disahkan menghidap penyakit thalassemia yang memerlukan rawatan secara berterusan dan menjejaskan semangat serta keyakinan dirinya. Dalam waktu yang sama, Nain terus dibayangi oleh dosa-dosa silam ayahnya dan rasa benci yang mendalam. Kisah ini menyusuri perjuangan Nain untuk berdamai dengan masa lalu, memaafkan dan mencari jalan pulang kepada Tuhan. Nilai dan pengajaran yang telah saya dapat di dalam novel ini ialah kekuatan dalam menghadapi trauma. Ini kerana Nain menunjukkan bahawa walaupun hidup masa lalunya gelap, tetapi dia mampu bangkit dan berubah untuk meneruskan hidupnya. Kedua, pentingnya sokongan sahabat sejati seperti Fahim yang melambangkan persahabatan yang tulus dan ikhlas dan menjadi cahaya kepada kehidupan Nain. Novel ini bukan sahaja menyentuh isu sosial dan kekeluargaan yang berat, tetapi juga membawa mesej tentang harapan, keinsafan dan kekuatan dalam jiwa untuk berubah. Ia membuka mata kepada pembaca tentang penderitaan yang tidak terlihat serta pentingnya empati, sokongan dan kasih sayang untuk memulihkan luka emosi. Novel ini juga menunjukkan bahawa setiap insan berhak untuk memulakan hidup baru walaupun ia bermula dari subuh yang sunyi. Akhir sekali, ingin saya katakan bahawa buku ini sangat bagus dari jalan ceritanya dan ayat yang mudah dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih.